pendakwaan dah serahkan dokumen pendakwaan, kami akan go through satu persatu, tengok laporan polis, kami akan tengok rakaman percakapan dia, lepas tu gambar tempat kejadian lah, gambar barang kes lah, laporan perubatan lah, ikut kepada kes kan. Kemudian laporan psikiatrik kalau ada ke. So kami akan go through semua dokumen yang ada, dan daripada situ baru kita akan advise dia apa yang sesuai. Sekiranya kes tu berat kepada pendakwaan, maksudnya memang ada CCTV clear, memang nampak muka dia, lepas tu barang kes ditemui pada dia, lepas tu kawat cam positif, maksudnya dia tak boleh lari. So kita akan cuba untuk dapatkan satu hukuman yang ringan. Kami akan advise pada klien, sekiranya dia pergi ke perbicaraan, risiko tinggi untuk dia dapat hukuman yang lebih berat. Jadi tu sebaik-baiknya dia mengaku salah, dan kami akan cuba dapatkan hukuman yang sesuai untuk